Semasa meneroka di selatan Amerika Syarikat, kami menemui rumah bandar era Victoria lewat abad ke-18. Tetapi bukan di kawasan kejiranan yang anda jangkakan. Hari ini, kawasan ini dikenali sebagai salah satu kawasan paling berbahaya di bandar dengan kadar jenayah yang tinggi, tingkap yang dipalang dan rumah-rumah kosong. Tetapi ia tidak selalu begini. Apabila rumah ini dibina pada akhir 1800-an, kawasan ini merupakan salah satu kejiranan paling berprestij di sekitarnya. Dan rumah ini jelas dibina oleh dan untuk orang yang berkemampuan. Untuk masuk ke dalam tempat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Struktur bangunan sedang runtuh, bahagian belakang rumah sudah tiada, dan seluruh tempat ini terasa tidak stabil. Tetapi sebaik sahaja kami melangkah masuk, kami sedar tempat ini sebenarnya belum lama ditinggalkan. Dan apa yang kami temui di dalamnya hampir tidak dapat dipercayai. Ini adalah rumah sebuah keluarga Afrika Amerika yang terkenal, berpendidikan, berjaya, dan dihormati dalam komuniti mereka. Bapaknya adalah seorang paderi, seorang yang tegas nampaknya. Tetapi juga seseorang yang jelas mendorong anak-anaknya untuk belajar, menamatkan pengajian, dan berjaya. Pada satu ketika, keluarga ini memiliki segalanya. Jadi, apa yang telah berlaku di sini? Mari saya bawa anda masuk dan tunjukkan kisah rumah yang dilupakan ini serta keluarga yang kehilangan segalanya. Jantung kami berdegup kencang. Kami sangat tertekan kerana kami berada di kawasan kejiranan selatan Amerika yang sangat tak selamat. Dan juga rumah ini bukanlah yang terbaik atau paling selamat. Rumah ini hampir runtuh, anda akan nampak sendiri, memang jelas keadaannya. Tempat ini baru saja ditinggalkan lebih kurang 8 tahun, tapi segalanya di sini memang sedang runtuh. Tapi memang gila macam mana dan kami mahukannya, tapi sebenarnya kami perlu tunjukkan tempat ini sebab ia sesuatu yang jarang sekali anda lihat. 2016, adakah itu kalender tahun baru Shiny? Saya rasa ya. Bilik apa di belakang awak ni? Tak ada apa-apa. Store. Sebenarnya ini rumah yang sangat besar. Ada banyak perabot dan barang di sini, banyak juga barang tak berguna. Tapi juga ada Lihat bahagian sini. Barang-barang yang sangat menarik. Ini adalah kawasan membasuh yang sudah rosak teruk. Kami sedang berbincang tentang berapa umur rumah ini, antara 40 hingga 60 tahun. Saya rasa ini lebih kepada rumah bandar Amerika lama. Saya rasa umurnya lebih kurang 80 tahun. Jadi, Saya tak tahu. tapi saya tak pasti. Kalau ada sesiapa yang tahu dari luar, dari segi seni bina, tolong beritahu kami sebab kami memang nak tahu berapa umur tempat ini. Sebab kalau ia dah mula rosak selepas 8 tahun macam ni, mesti tempat ni taklah begitu lama kan? Ya, ini pun rumah cardboard saja. Ya, tengok tu. Ada lukisan bahagian luar sebuah rumah. Memang muka rumah ni. Nampak cool. Bahagian luar sebuah rumah. Buku di mana-mana. Sastra. Orang-orang ni agak penting di bandar ini, bapanya. Dia seorang paderi di bandar. Kami akan tunjukkan talinya kepada anda nanti. Tetapi secara umum, orang-orang ini berpendidikan, mereka pergi ke universiti, ada barang-barang dari altar itu di luar rumah. Mereka mempunyai banyak pingat, anugerah dan segala-galanya. Mereka mungkin yang terbaik di bandar ini. Lihat koleksi lukisan yang mereka ada di bilik mandi ini. Lihatlah itu. Ia kelihatan seperti sebuah bandar Itali yang indah. Kau betul, malah ada tanda tangan di bawah sana. Boleh saya tarik ini ke atas? Agak sukar untuk dilihat. Ada begitu banyak ayat dan segala-galanya yang ditinggalkan di sini. Ya, ia seperti bangunan dan semuanya dipamerkan di sini. Dan mungkin semua lukisan, gambar, dan gambaran ini dahulunya ada di seluruh rumah. Selendang lelaki itu masih ditinggalkan. Tapi anda akan sampai ke bahagian rumah yang sangat pelik. Kerana walaupun tempat ini benar-benar runtuh, hujan turun di dalam, semua bekanan elektrik masih berfungsi. Dan entah kenapa, bila kami masuk ke tempat ini, semuanya sudah berpasang. Kami tak sentuh apa-apa, tak tekan sebarang switch. Apa-apa pun langsung tak ada. Kami janji pada awak. Kami sendiri pun tak tahu kenapa rumah ni masih belum terbakar sampai sekarang. Dan mesti nampak gila waktu malam. Tengok sini, tengok ni. Memang betul-betul gila. Kalau awak tengok kat lantai sini, ada kotak sambungan yang menyala di tengah-tengah segala kekacauan, serpihan dan kayu ni. Dan rumah ni memang dah nak runtuh. Kalau hujan turun kat sini, macam mana ia tak litar pintas dan terus terbakar? Akan ada kebakaran besar suatu hari nanti. Ya. Ya, mungkin itu sesuatu yang mereka lakukan
untuk keselamatan, untuk tujuan insurance. Kita hanya membuat andaian di sini. Kita bukan menuding jari, tapi ini cuma satu andaian. Tapi semua pakaian mereka selepas ayah mereka meninggal dunia sekitar tahun 2010-an, dan semua pakaian mereka masih tergantung di rak kot. Ratusan dan ratusan helai pakaian masih ditinggalkan di sini. Kasut, semua peralatan mereka, segala yang anda boleh bayangkan masih ditinggalkan di rumah ini. Nak seluar yang cantik. Kalau anda tengok semua perabot yang ada di tempat ini, anda boleh nampak mereka ada duit. Mereka memang penting. Permukaan marmar macam ini nampak macam marmar Itali putih. Memang cantik. Rumah ni sendiri pun, bro, jom kita masuk. Saya rasa kita masuk dari sini ke bahagian utama rumah bandar ni. Ini pasti bahagian pertama yang dibina. Dan bahagian belakang mungkin ditambah kemudian. Memang betul. Kamu juga boleh lihat dari ceiling yang tinggi, mungkin sekitar 3 meter, 3-4 meter, kira-kira 9 hingga 12 kaki untuk penonton Amerika kita. Tapi kalau kamu lihat sekeliling, ada juga perabot yang sangat cantik dalam bilik ini. Lampu kaca berwarna. Oh, tunggu. Saya baru nampak sesuatu di belakang saya. Oh ya, itulah yang saya baru cakap tadi. Orang-orang ini memang sudah berjaya. Mereka ada banyak pingat, seperti yang kamu boleh lihat. Ini untuk sukan kan? Ya, ia tak nyatakan yang mana satu. Sukan sekolah rendah daerah pusat. Tetapi ada banyak. Sudah pasti daripada kanak-kanak yang pernah tinggal di sini. Grand Strand, Lathan Atlantic. Ini pasti sebuah rumah yang sangat cantik pada zamannya dahulu. Lihat di sana, ada gambar seorang wanita di atas itu. Mungkin ibu kepada keluarga itu. Betul-betul di sudut sana. Semuanya selain lampu-lampu yang cantik ini dan lukisan di atas itu. Wah, ini satu lagi. Boleh tunjukkan? Tertulis, ingat masa ini? Mungkin dia sudah meninggal dunia. Mungkin seorang nenek atau sesuatu macam itu. Ya. Rumah ini buat saya rasa seram. Jadi seperti yang Anda boleh lihat, dulu ada sebuah keluarga Afrika Amerika yang tinggal di tempat ini. Mereka sangat menghargai kenangan mereka. Tapi kenapa semuanya dibiarkan begini sekarang memang satu misteri. Ini gambar seorang bayi kulit putih. Apa yang kita ada di sini? Saya rasa kamu dah tak boleh baca ini lagi. 1985. An-I. Ia tertulis di situ. Kau nampak tak berapa banyak habuk yang dah terkumpul sepanjang tahun-tahun ni. Benda ni dah ada kat sini sejak dulu lagi. Lama sangat. Di sini kita ada mesin jahit yang sangat besar kalau tak silap. Oh, aku ingatkan itu sejenis mesin gerudi. Itu mesin gerudi. Bukan ke? Oh, itu mesin jahit. Oh, saya ingatkan itu macam mesin jahit. Saya fikir ini mesin jahit industri. Tapi memang jelas mereka ada jalankan perniagaan. Memang pasti. Nampak lagi banyak barang kenangan dan barang-barang kecil di sekitar sini. Di sekeliling bilik, mereka telah menyusunnya di atas rak ini. Mereka tinggalkan semuanya di sini. Kami juga ada jam berdiri di dalam bilik ini. Suka yang ini. Lihat reka bentuk yang cantik ini. Wah, 1975 kotak ini. Oh, wah. Ia tertulis di sini 1976. Edward B. Musker, mungkin itu nama pembuat jam ini. Wow. Itu memang sempurna. Dan ya, ada lagi barang-barang lain di seluruh bilik ini. Kamu mungkin perasan macam saya ada lubang di seluar saya. Saya cuma nak tunjuk kepada kamu semua supaya kamu tak komen tentang itu nanti. Macam meneroka, itu saja penjelasan yang saya boleh bagi kepada kamu semua. Mari kita masuk ke dapur. Dapur ini memang sangat menjijikan. Ia benar-benar bersepah. Tahan nafas kejap sebab memang teruk di sini, ya. Ada beberapa tin sayur yang terbuka di atas meja di sini. Ya, ada beberapa barang di atas meja. Tapi kau dah tengok lantai. Oh, aku tak boleh nampak pun sebab aku tak ada lampu macam kau. Tengok tu. Dulu dapur ni comel, tapi sekarang tak lagi. Dapur yang sangat selesa. Semua buku masakan mereka masih ada di atas tu. Gelas-gelas ada dalam kabinet. Perkara pelik yang saya baru nampak ialah ketuhar gelombang mikro tu masih berfungsi. Itu memang pelik sangat. Apa yang kita boleh masak dalam tu? Jom kita tengok.
Wah. Yang mungkin akan meletup. Selepas membuat kajian yang lebih mendalam, semuanya mula masuk akal. Bapa kepada keluarga itu telah meninggal dunia sekitar tahun 2010-an. Tidak lama selepas itu, ibu mereka pula meninggal dunia. Dan di situlah masalah mula timbul. Rumah itu menjadi subjek pertikaian undang-undang antara ahli keluarga. Pemilikan telah dibekukan, tiada siapa yang boleh masuk secara rasmi, menjual atau memutuskan bekalan utiliti. Dan kerana harta itu masih terikat dengan proses, probat, bayaran automatik untuk elektrik mungkin terus berjalan tanpa gangguan. Yang menerangkan mengapa hampir sedekad kemudian, bekalan elektrik masih lagi berfungsi di rumah itu. Rumah itu secara literal sedang runtuh. Dan ya, menghidupkan ketuhar gelombang mikro itu memang idea yang bodoh. Sebelum kami pergi, kami pastikan bekalan elektrik telah diputuskan. Bro, mari sini. Kau dah nampak pinggan-pinggan tu? Semua pinggan masih ada di rak sini. Dan pantry pun masih penuh. Semua peralatan mereka, periuk dan kuali, mereka ada kawasan memasak yang sangat besar dan dapur yang luas. Ada bau pelik di sini. Baunya sangat kuat dan menusuk. Ia Saya rasa saya tak jadi buka peti sejuk. Saya memang tak nak tengok. Dan bahagian rumah ini memang sedang runtuh teruk. Betul-betul pecah berderai. Saya tak faham tempat ni. Memang saya tak faham. Dan di sini kita masuk ke salah satu bahagian kegemaran saya dalam seluruh rumah ini. Ini adalah lorong yang masih mempunyai ciri-ciri dan elemen seni bina yang sangat unik di dalamnya. Saya suka kertas dinding, siling yang tinggi, dan sudah tentu ada juga chandelier yang tergantung di sini. Agak moden pada pendapat saya, dengan kepingan kaca dan semuanya. Wah, saya suka lorong ini, tengoklah itu. Bila anda masuk ke dalam rumah, anda juga akan nampak hiasan utama yang besar, betul-betul di atas kepala anda, di sini. Betul-betul di depan pintu utama. Dan sudah tentu, rakyat Amerika di mana sahaja mereka berada sangat patriotik, sentiasa perlu mempamerkan bendera mereka. Dan saya suka perkara itu. Pada pendapat saya, itu sesuatu yang baik. Inilah ruang laluan rumah ini dengan segala serinya. Nak kita pusing tengok? silakan dulu. Kabinet besar di sebelah sini, tengok tu. Oh, tengok dalam. Masih ada gambar orang-orang di sini. Ini Barack Obama dan Michelle Obama di sebelah. Dan di sebelah sini, ini mesti semua anak-anak atau ibu bapa mereka semasa muda. Nampak macam zaman 90-an. Nampak sangat bergaya. Tengok yang ini di sini. Wah, anak muda tu mungkin baru tamat college atau universiti. Ya, ada nombor 98 di situ. Mungkin itu tahun 1998. Baiklah, mari kita letak semula dengan berhati-hati di bahagian belakang sini. Mari kita tutup semula. Cuba lihat saiz kabinet ini. Inilah perabot yang sangat cantik di sini. Dan di atas sana, ada juga beberapa gambar keluarga, tapi semuanya disusun di atas kabinet di sini. Tunjukkan hiasan tengah ini di sini. Tunjukkan tangga itu. Saya suka bagaimana ia berliku-liku dan bagaimana ia menuju ke tingkat atas. Dan ia mempunyai kerja kayu yang hampir sama seperti yang kita lihat di pintu masuk depan tadi. Wah, kita mula mengetahui sejarah keluarga. Kerana kita ada lebih banyak gambar di sini, kita dapat lihat siapa yang pernah tinggal di tempat ini. Anda boleh lihat satu lagi gambar seorang wanita muda. Memang jelas sebuah keluarga yang sangat besar pernah tinggal di sini. Ada satu lagi di sana, di belakang bahagian itu. Lihat tu, dia malah ada bayi. Dan yang ini, oh wow, apa pula tu? Lihat lelaki baik itu. Washington DC. Itu Lincoln. Oh, itu Lincoln yang duduk di atas kerusi di sana. Betul-betul bertentangan. Oh, ini tugu peringatan. Oh, dan Rumah Putih. Rumah Putih, tengok tu. Gila betul. Jadi mereka pergi bercuti bersama keluarga di sana. Mereka ambil semua gambar ini, letak semuanya dalam album gambar di sini. Itu memang gila. Masih banyak barang dan perhiasan kecil terletak di atas sini. Dan juga alat pelik di bawah sini. Saya tak tahu apa benda itu, saya langsung tak ada idea.
Nampak macam sejenis pam bagi saya untuk mengeluarkan air dari suatu tempat. Tapi saya cuma andaikan saja. Kalau ada sesiapa tahu, cuma banyak barang di bawah sana. Ya, satu lagi kabinet di sini dan satu pelita minyak di sini. Wow, bilik ini pun memang luar biasa. Biar saya tunjukkan juga. Tengok tu. Oh, satu perkara yang saya nak tunjuk dulu ialah tengok sini di sudut. Ada swiss lampu macam ni. Ia dah dicat sikit. Tapi saya suka reka bentuknya. Ia seolah-olah disepadukan dengan gaya rumah ni. Malah ada beberapa gambar di bawah sini. Gambar ada di merata-rata dalam rumah ni. Oh, mereka pergi ke Disney. Rasa macam keluarga tu masih tinggal di sini. Sebab bila kau melangkah masuk ke bilik ni, macam lampu sisi kat sini menyala. Dan bilik ni, dan di sini adalah bukti pertama bahawa lelaki ini pernah menjadi seorang paderi. Ia juga boleh menunjukkan bahawa mereka ini orang yang beragama. Tapi kau boleh nampak, di sini kita ada gambaran perjamuan terakhir yang tergantung di dinding. Wah, saya suka perapian yang kita ada di sini. Sangat cantik, dibuat dalam warna putih. Dan di sini, ada lagi satu kabinet yang penuh dengan barang-barang, gambar-gambar, perhiasan kecil, patung-patung, dan sebagainya. Lihat itu, dan di atas sana ada beberapa lagi gambar. Ya, memang ada gambar-gambar kecil di merata tempat, bro. Lihat yang ini, satu lagi gambar graduasi, seperti yang anda boleh lihat, mungkin dari sekolah rendah. Mereka telah merakam beberapa kenangan yang indah. Bila saya angkat, anda boleh lihat bahawa barang-barang ini memang sudah lama tidak dialihkan. Jadi mungkin lampu-lampu ini juga telah menyala selama bertahun-tahun, menyala begitu sahaja. Saya rasa bila anda mendekati rumah ini dari luar pada waktu petang, ia kelihatan agak menakutkan. Sangat misteri. Anda juga boleh nampak ada pokok yang masih berdiri di situ, di sudut itu. Wah, oh ya, tapi itu palsu. Oh ya, memang jelas. Tengok tu. Saya masih rasa sangat tertekan di sini. Tapi ia juga macam, tempat ni memang gila dari dalam juga. Semuanya bercampur. Macam semua gambar, semua kenangan. Tapi juga lampu-lampu di kawasan kejiranan yang mencurigakan ni. Tengok gambar-gambar perkahwinan ada di sini. Perempuan ni. Ada satu cube yang mereka buat dan mereka jadikan ia sesuatu. Alkitab masih terbuka pada satu ayat. Tuhan memberkati kamu. Mungkin itu adalah bahagian terakhir yang mereka baca. Anda boleh lihat, ia sudah lama tidak disentuh. Letakkan itu semula di sana. Tapi di sini kita masuk ke satu lagi bilik yang sangat pelik. Dan ini terasa seperti bilik di mana orang itu tidur kali terakhir. Anda boleh lihat katil di sini masih lagi teratur. Ada beberapa cermin terletak di atasnya. Juga, lampu di atas sana masih menyala. Dan bukan sahaja lampu ini, tetapi juga lampu kipas. Tapi ya, bilik ini agak lebih bersih berbanding yang lain. Lihat tuh, gitar mereka pun, gitar elektrik mereka, masih terletak di sini. Itu perlukan elektrik kan? Ya. Saya tak tahu main alat muzik. Saya langsung tak ada pengetahuan tentangnya. Tapi awak nampak tak seluruh dinding tu pun dah nak runtuh dan pecah-pecah. Saya cuma tak faham macam mana elektrik masih berfungsi, tapi air mengalir ke mana-mana saja. Ya, tapi mesti ada seseorang yang masih bayar bil elektrik tu. Itu memang betul. Tapi soalan kau pun sangat masuk akal. Kenapa tak tutup? Kenapa suis arus bocor, tak aktif dan semua benda terpadam kan? Ya. Itu yang kau maksudkan kan? Aku pun tak faham. Ada juga lampu Christmas dan macam-macam lagi di sini. Kau fikir tempat ini ditinggalkan masa Christmas? Mungkin kalender tu tunjuk Disember 2016. Oh, betul. Oh, ya. Jadi memang masuk akal. Ada barang-barang Christmas di seluruh rumah. Ya, wow, tengok tu. Malah uniform dan semuanya pun ada. Ada terlalu banyak barang di atas lantai. Maaf kalau saya tersandung. Berhati-hati sangat di sini. Wow. Lagi barang-barang keagamaan. Ada Injil. Injil. Sudah tentu, Injil. Wah. Dan di sinilah kita masuk ke bilik air rumah ini. Bilik air yang sangat kuning ini tak nampak begitu cantik bagi saya. Tidak. Semua produk masih ada di sini. Jika anda lihat ke sebelah sini, ada satu barang yang sangat menarik di sini. Ini adalah kod paderi. Apabila kami kemudian menemui kod paderi, semuanya menjadi jelas.
Penyelidikan lanjut mendedahkan bahawa bapa itu bukan sekadar ahli gereja tempatan, dia adalah ketua gereja gospel di rantau ini. Seorang tokoh agama yang dihormati, lelaki yang berpengaruh. Malah beliau memegang jawatan yang berkaitan dengan politik tempatan dalam kalangan pihak kerajaan. Di sebuah kawasan kejiranan yang kini telah merosot, rumah ini dahulunya milik antara suara yang paling berpengaruh dan kini ia sunyi sepenuhnya. Dan ini adalah seorang paderi di sebuah gereja Afrika Amerika. Saya benar-benar ingin menyertai salah satu ibadat mereka kerana mereka sentiasa menyanyi dan menari. Dan bagi saya, suasananya sentiasa terasa begitu magis untuk berada di sana. Ya, ia sangat berbeza daripada gereja-gereja Eropah kita. Tetapi memang sangat menarik. Clover Bible, BSK, BKST. Wah. Lihat itu. Ya, seperti yang Anda boleh lihat sekali lagi di sini, banyak sangat barang di atas tanah. Sebab itu kami tersadung sedikit. Anda kena berhati-hati dengan setiap langkah yang anda ambil mulai sekarang. Sebab ia boleh runtuh pada bila-bila masa. Ini mungkin salah satu pemandangan paling gila yang anda boleh lihat dalam rumah ini. Anda boleh nampak ada satu lagi bilik tidur di sebelah sana. Tilam biru dan semuanya. Tapi semua wire elektrik, anda boleh nampak ia tergantung di sini. Kemungkinan besar semuanya masih dialiri arus elektrik. Ya, betul. Dan Anda boleh nampak langit di sana. Ya, macam anda memang boleh nampak pokok-pokok di luar. Ya, maksud saya, macam mana itu boleh berlaku sebenarnya? Terdiam tak tahu nak cakap apa. Saya rasa semuanya sepatutnya dah terpadam, tapi ya. Saya harap kita boleh tutup benda tu. Tapi saya tak tahu kat mana panel tu. Dan saya tak nak sentuh pun. Sejujurnya, Saya rasa dia akan terbakar juga nanti. Ya, Mungkin itulah yang akan berlaku di sini, bro. Tengok ni, itu piano, kan? ya. Banyak barang diletakkan di atasnya. Saya cuma harap ia tak pecah bila awak buka nanti. Ya Allah. Masih berfungsi sikit lagi. Sedikit saja ya. Seluruh penutup itu macam nak jatuh. Dan banyak lampu cantik masih berdiri di sini. Beberapa lampu sisi. Saya suka kapal British ini. Oh. Oh, dan sebelum kita pergi, lihat ini. Oh, baseball kah? Ini baseball kan? Saya tak tahu langsung. Saya tak pernah main pun. Tapi ya, memang betul, baseball. Itu memang menarik. Ada nama pasukan ke atau cuma nama aja? Ia adalah huruf W dan ia ada Nathan. Nathan B. Itu mungkin salah satu penghuni terakhir. Anak lelaki dia. Ya, ya. Ya, kemungkinan besar. Wah, kita jumpa nama dia, kita jumpa banyak benda pasal orang-orang ni. Kita nak balik ke koridor. Satu-satunya bahagian yang kita belum tunjuk lagi adalah tingkat atas, betul? Ya, jom kita pergi. Dan kemudian bahagian luar. Tapi saya sangat takut nak tunjuk bahagian luar. Kita akan buat, jangan risau. Kita boleh lakukannya. Okey, jom naik atas. Tengok tu, tangga berliku ke tingkat atas. Saya memang suka benda ni. Memang ciri seni bina yang cantik dalam rumah ni. Dan ia dibina oleh orang yang berharga. Saya tak pasti sama ada mereka pembina asal rumah ni, tapi memang jelas mereka ada duit. Kalau awak nak tengok, awak boleh tolak kamera awak ke depan dan tengok di luar. Tengok tu, seluruh bahagian belakang rumah ni memang dah hilang. Memang dah tak ada. Itulah yang kami tunjukkan kepada awak dari bawah tadi. Baru 8 tahun saja. Ya, tapi itu salah satu rumah macam cardboard. Ya, itu palsu. Ia mudah rosak. Wah, pemegang di tangga dan semuanya. Agak cantik. Okey, mari lihat tingkat atas. Mungkin bilik ini dulu. Ya, Mari masuk sini. Ini nampak seperti bilik tidur utama yang baru kita masuk. Tapi rasanya macam ia sedang runtuh ke bilik tidur bawah di sana. Ini katil yang sangat besar. sangat besar sampai nampak kelakar. Kita tak ada tab mandi macam tu di Eropah. Oh, Saya memang teringin katil macam ni. itu memang menakjubkan. Macam awak boleh berada di sebelah sana dan masih perlu berjalan jauh untuk sampai ke sebelah lagi. Macam satu perjalanan jauh. Tengok tu. Kita juga ada perapian dalam bilik ini. Semuanya dibuat daripada kayu kan? Ia bukan dibuat daripada batu. Apa yang kamu jumpa di bawah sana? Ia ada di dapur. Ya. Polaroid. Itu gambar Polaroid yang gila. Oh, saya jumpa sebuah Alkitab suci. Oh, ini Alkitab yang besar. Ya, ini mungkin Alkitab daripada padri yang digunakan semasa kebaktian. Itu Alkitab yang indah. Alkitab keluarga kita. Ia macam bersalut emas. Ya, banyak yang macam tu.
Memang menarik kan? Saya suka fakta tu. Di sini kita ada semacam lorong dengan banyak kerusi, banyak tempat duduk dan banyak barang lagi. Barang di merata-rata tempat. Setiap bilik memang penuh. Orang ramai memang suka barang-barang. Lihat itu. Ini berbau hapak dan menjijikkan. Sebaik masuk terus terbau baunya. Kita akan cepat tengok apa jenis benda yang kita boleh nampak dalam bilik ini. Kita sekali lagi ada sebuah Alkitab suci dalam bilik ini. Itu juga versi yang besar. Ya, dan yang satu lagi di bawah sana, oh tidak, ya sama, saya tak pasti. Ia versi yang sama seperti versi Pocket, Anda tahu, yang sangat kecil itu. Ya, apa ini di sini? Aduh. Oh, Webster's New World Dictionary of the American Language. Oh wow, oh tunggu. Ia juga ada gambaran. Lihat itu. Buka halaman lain. Ya, wah, itu kamus yang hebat. Tapi ia sangat besar. Wih, tengok saiznya. Itu memang buku. Ya, satu bilik penuh dengan barang. Ya, mari kita keluar sebab baunya memang... Mungkin satu hari nanti, elok juga kalau kita keluarkan wangian. Dan kita namakan ia bau rumah terbiar. Lepas tu, kita jual juga bau berkulat. Kau rasa ada orang akan beli tak? Bau berkulat tu. Mereka mungkin, apa yang mereka akan beli, saya rasa mereka pasti akan beli barangan tu. Lihat barangan itu, periksa di bahagian deskripsi, anda boleh cari pautannya. Kami ada semuanya. Kami ada mug, kami ada cawan, kami ada sarung laptop, kami ada topi, kami ada t-shirt, kami ada crop top. Semua yang anda boleh bayangkan. Pergi tengok sendiri. Lihat tu, satu lagi bilik, satu lagi lampu. Kau nampak tak atas kepala kau, seluruh bumbung dah musnah. Gila kan? Satu lagi H2 Hummer. Wow, kau dah tengok aku dah buat versi elektrik untuk kereta ni sekarang? Tak, aku belum tengok. Wow, bilik ni aku rasa dulu ni bilik tidur utama kalau aku tak silap. Pada satu ketika, Meja tu, semua tu macam 3 tingkap ni mesti dulu tempat yang cantik untuk tidur. Tapi sekarang, dah tak lagi. Lagi banyak gambar seperti yang anda boleh lihat. oh, tengok tu. Gambar-gambar gadis, gambar keluarga. Semua orang digambarkan di sini, sentiasa dan selamanya. Aku cintakan kamu hari ini, sama seperti sejak dari mula. Aku cintakan kamu selamanya dengan sepenuh hatiku. Ini nampak lebih seperti tugu peringatan malah. Mungkin ada seseorang yang telah meninggal dunia. Sentiasa dan selamanya, ya. Sentiasa dan selamanya. Itu memang gila. Ya? Apa lagi yang boleh kita tunjuk? Adakah ini bahagian luar rumah? Tidak, angan-angankan saja. Tapi awak boleh lihat, tempat ini belum lama ditinggalkan. Sebab ada Chromecast Ultra, jadi pada satu ketika, saya tak pasti bila ia keluar, tapi memang ada Chromecast di tempat ini. Tak ada apa-apa lagi yang menarik. Ya, dan bilik tidur di sana pun tak menarik. Tapi anda faham, rumah ni memang betul-betul gila. Ia tak sama macam apa yang kami rakam di Eropah sebab lampu semua menyala dan tempat ni tengah runtuh. Itu yang buatnya jadi gila. Dan ceritanya juga agak menarik dengan kehadiran paderi dan semuanya. Dan juga tak banyak barang di atas lantai macam di sini. Saya rasa kita sudah sampai ke saat itu. Ya, jom pergi. Jom pergi. Saya dah tak tahan dengan tempat ini. Mari kita keluar. Jadi Enrique juga bersama kita. Dia kawan dari Amerika. Silent L Export. Cuba tengok dia. Tapi sekarang kita akan keluar. Hati-hati bro. Mari kita cepat-cepat periksa kalau tak ada sesiapa di jalan. Saya rasa kita selamat. Ya, kita selamat. Ya, kita sepatutnya selamat. Ya bro, saya rasa bersalah sangat sebab biarkan lampu terpasang. Tapi saya memang tak tahu sangat pasal tu. Okey, kita boleh pergi. Wow. Tengok tempat ni. Siap ada stroller kat luar ni. Aduh, okey, jom tengok dari depan. Wow, cantiknya rumah ni. Nampak macam rumah Itali yang sangat cantik. Apa aku cakap ni?
Amerika. Victorian? Amerika, Victorian Amerika. Maaf, aku tergagap-gagap sebab aku agak tertekan di kawasan kejiranan ni. Tapi ya, memang nampak sangat Victorian. Cara lama membina rumah-rumah macam ni. Tapi memang cantik. Aku rasa tempat ni memang lama, tapi aku betul-betul nak tahu daripada orang ramai di ruangan deskripsi dan komen, berapa lama tempat ni sebenarnya. Korang tahu tak? Korang kenal tak seni bina ni? Macam aku memang nak tahu lebih lagi pasal tempat ni. Tapi dengan semua ni, aku nak tamatkan video ni kat sini je. Terima kasih semua sebab tengok video minggu ni. Aku memang tengah stres sangat. Ini memang berbaloi untuk like, subscribe dan tulis sesuatu kat bawah tu. Jangan lupa lawat laman web kami dalam deskripsi. Jumpa minggu depan, episod yang lagi hebat. Bye-bye, sayang korang semua.